Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Samsung Galaxy Z Flip 8. Tahun ni Samsung bagi 3 sekaligus. Biasanya kita dapat 2 tau. Tapi kali ni macam lain macam sikit sebab Samsung macam nak conquer semua jenis pengguna. Jadi dalam video ni saya akan kongsi tentang apa yang menarik dengan ketiga-tiga device Samsung ni. Kita mulakan dengan yang paling menarik, Samsung Galaxy Z Fold 8 tu. Okay, masa briefing hari tu sebenarnya saya agak confusing. Bila mereka kata mereka kekalkan nama Samsung ni, Z Fold 8 ni saya macam, oh okay, instead of mereka tukar jadi white ataupun apa-apa nama baru macam yang orang duk cakap sebelum ni, mereka ambil pendekatan untuk kekalkan nama tu. Sebab kalau kita fikir secara logiknya, kalau ada apa-apa form factor baru, brand ni biasa dia akan ubah nama, at least sikit lah kan. Tapi kat sini Samsung dia tetap kekalkan benda tu dan dia letakkan label Ultra dekat device yang satu lagi. Jadi benda ni buat saya tertanya, apa sebenarnya yang Samsung nak buat kat sini? Apa strategi dia yang sebenarnya? Tapi macam mana pun saya takkanlah olah banyak bab naming ni sebab video saya lebih fokus kepada device tu sendiri. Okay, kita berbalik pada Samsung Galaxy Z Fold 8 tu. Masa saya pegang Z Fold 8 hari tu, benda pertama yang saya perasan ialah bentuk dia. Kali ni memang lebih lebar, lebih pendek. Jadi bila lipat tu memang rasa macam pasport. Pasport yang mana Samsung pun claim benda yang sama dan honestly saya rasa memang betul lah. Dan masa briefing tu saya pun adalah juga beberapa jam try main nak tengok nak rasakan dan my first impression adalah okay, this is nice way dan kemas. Bila saya pegang Z Fold 8 ni, rasa dia memang solid, memang compact. Orang rasa sedap nak genggam dan tak awkward langsung macam saya pegang fold mereka lama yang panjang tu. Sebab rasa dia macam pegang sebuah buku. Sebuah buku dan sebuah pasport yang senang kita bawa ke mana-mana. Okay, bila dilipat, skrin luar ni dia guna nisbah 16:10. Jadi ini adalah sesuai untuk tengok video sebab paparan nampak lebih netral dan kurangnya bar hitam di atas dan di bawah. Dan bila dibuka pula, skrin dalam ni lah yang bernisbah 4:3 dengan ukuran 7.6 inci. Dan format 4:3 inilah yang membuatkan paparan dalam ni nampak lebih berkotak seumpama sebuah tablet mini. Dan ini jugalah pilihan yang baik untuk kita nak baca ataupun melayari web kerana lebih banyak kandungan dapat dilihat dalam satu skrin. Dan Samsung Galaxy Z Fold 8 ni saya boleh rasa inilah jawapan Samsung direct kepada Huawei Pura X. Huawei dulu berani cuba form factor baru tau. Telefon yang pendek, lebar, konsep buku kecil bila buka. Lepas tu Samsung jawab trend tu dengan Z Fold mereka yang ni. Sama-sama pendek, sama-sama lebar, cuma dikekalkan nama Fold tu untuk nampak ada continuity. Dari situ jelas lah yang Samsung nak tunjuk dia pun ikut trend tapi masih jaga identiti Fold mereka. Dan saya juga tak hairan lah kalau lepas ni ada lagi brand-brand lain yang ikut sama jejak ni sebab size tu memang praktikal. Dan apa yang paling penting adalah Z Fold 8 ni dia menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sama seperti flagship S26 Ultra mereka. Bateri adalah 4800 mAh dan Samsung claim kata boleh pakai at least 26 jam playback. Dan untuk pengajasan, okay, ini menarik sebab this year ini adalah highlight utama yang mereka upgrade 45 watt wired. Upgrade daripada 25 watt Z Fold 7 kepada 45 watt dekat Fold. Dan ada juga wireless charging yang masih sama 20 watt saja. Untuk berat still dalam 201 gram. Samsung kata kira-kira ini adalah ringan lah untuk foldable mereka. Dan setup kamera utama adalah 250 megapixel untuk wide dan juga ultra wide. Okay, enough untuk Samsung Galaxy Z Fold 8. Sekarang kita pergi kepada abang besar dia pula, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Tengok daripada luar memang nampak sama je dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 dulu sebab dia menggunakan konsep yang sama. Konsep buku lipat dengan cover skrin dekat luar yang kecil dan juga inner screen yang besar dekat dalam. Tapi Samsung kata sebenarnya ada beberapa detail kecil yang mereka dah perbaiki menjadikan dia lebih premium. Satu, nama Ultra tapi ini adalah model paling nipis yang Samsung pernah buat. Mereka kata bila buka penuh tebalnya hanya 4.2mm, bila lipat 5.6mm. Beza sikit je lah dengan Fold 7. Tapi dengan hinge baru dan material titanium, rasa dia tu lebih premium. Sesuai lah dengan nama dia, Ultra. So, bahagian hinge kali pun banyak berubah. Dengan teknologi flex titanium yang digunakan, Samsung kata lebih tahan lasak. Ada juga hinge magnetic yang boleh detect lipatan dengan lebih tepat. Tapi satu lagi benda yang selalu jadi pertanyaan orang.
garis lipatan. Yang mana Samsung kata kali ni lebih kurang dan bezel pun makin nipis. Tapi actually masa try tu memang nampak lah. Actually dia punya crease ataupun garisan tu tak nampak sangat. Tapi benda ni hanya boleh jawab untuk penggunaan jangka panjang. Jadi kena tunggu ulasan. Kemudian skrin 8 inci juga digunakan yang Samsung kata dia memang direka untuk multitasking. Paparan kali ini lebih terang 15%, lebih jelas 13% dengan brightness maksimum tu boleh sampai 3000 nits, siap ada vision booster. Kalau macam nak kurangkan silau, kat sini juga Samsung ada sediakan anti-reflective coating dan pixel density tu pun tinggi, jadi nak baca teks nampak lebih tajam. Dari segi spesifikasi, kamera utama adalah 200 megapiksel dengan telefoto tu masih kekal, tapi upgrade untuk ultra wide yang kali ni naik 50 megapiksel. Samsung kata mereka bagi ni sebab nak hasilkan gambar sudut luas tu lebih cantik dan juga boleh tangkap gambar dalam gelap tu lebih baik. Kamera selfie pula 10 megapiksel dekat cover screen dan 10 megapiksel juga bawah screen. Bateri, okey, ini juga highlight menarik sebab dia naikkan jadi 5000 mAh, okey. 5000 mAh yang Samsung pun kata boleh guna 27 jam dan fast charge 45 watt wired. Dan yang paling penting, chip yang digunakan adalah Snapdragon 8 Elite Gen 5, sama macam flagship S26 mereka. Okey, AI dalam layar ni pun ada upgrade. Sekarang Now Nudge dah boleh berfungsi dalam multi-window, Samsung kata. Lepas tu, Action Nudge juga boleh bertindak sebagai reminder, siap boleh pin terus dekat home screen. Samsung juga kata ada AI automation atau live view floating yang kat sini AI tu dia akan faham konteks kandungan skrin, lepas tu keluarkan floating view untuk bantu anda buat tindakan yang lebih cepat. Okay, last but not least, sekarang kita sampai ke bahagian Samsung Galaxy Z Flip 8. Ini adalah si clamshell yang kalau anda tengok dia masih kekal dengan design ikonik dia. Tapi, lebih slim, lebih ringan berbanding Samsung Galaxy Z Flip 7. Beratnya cuma 180 gram dan Samsung kata ini yang menjadikan paling ringan untuk kategori ini dan ketebalan hanya 6.1mm bila dibuka. Kamera flip masih 50 megapiksel tapi adalah peningkatan besar pada AI features dia yang kata AI ni boleh bantu gambar lebih baik, video lebih baik, lepas tu tona kulit pun lebih cantik, flex window tu guna automation juga bila phone lipat lagi senang nak buat urusan dan yang paling best adalah Samsung bawa fungsi horizontal lock tu khas untuk video. Fungsi ni dulu kalau anda tahu ini digunakan pada Samsung Galaxy S26 mereka yang boleh bantu ambil rakaman kekal stabil walaupun dalam apa-apa posisi pun. Lepas tu ada juga fan cam tau. Yang ni sesuai lah untuk geng-geng TikTok, geng-geng Gen Z sebab dia boleh crop dan track orang dalam video. Jadi rakaman tu lagi engaging dan kurang editing. Jadi itulah beberapa highlight utama untuk lineup telefon Samsung kali ni. Samsung sendiri kata yang Z Fold 8 Ultra lebih fokus pada productivity, Z Fold 8 standard lebih kepada content creation dan Flip 8 tu pula kekal sebagai pilihan lifestyle. Nak pula kalau anda adalah Gen Z. Kalau ada bahagian yang mungkin saya terlepas cover dalam video hands-on ni, anda boleh terus baca kupasan penuh di laman web amans.my. Bye!